Pergi ke hutan di daerah Mua, ingin melihat pokok cemara. Selamat sejahtera kepada semua. Izinkan saya mula bicara. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam JPWPKL Mercu Kegemilangan, salam JPWPKL Top 5, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Nama diberi Nik Nur Ifana Jaha binti Muhammad Tarmizi. Adanya saya di sini adalah untuk menceritakan tentang sinopsis sebuah novel yang bertajuk Arkitek Jalanan karya Temeh Abdullah. Arkitek Jalanan merupakan sebuah novel motivasi berunsur autobiografi karya Temeh Abdullah yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang pelajar Malaysia yang menuntut dalam bidang seni bina di luar negara. Kisah ini bermula dengan cabaran yang dihadapi oleh watak utama apabila ingin memulakan pengajiannya di universiti luar negara dengan serba kekurangan. Hidup dalam keadaan asing, tekanan akademik dan kekangan kewangan menjadikan pengajian ini bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, keupayaan dan kesungguhan beliau ingin berjaya dan membanggakan keluarga telah menjadi kekuatan utama untuk terus mendorong beliau. Konflik yang ada dalam novel ini lebih kepada bersifat dalaman dan emosi. Watak utama sering dikaitkan dan diuji dengan sifat rendah diri apabila melihat rakan-rakannya jauh lebih maju daripada segi kewangan dan kehidupan. Beliau juga mengalami tekanan akibat sistem pendidikan yang kompetitif dan menuntut kesempurnaan. Namun, segala cabaran ini telah diatasi dengan kesabaran dan prinsip yang kukuh. Sokongan daripada rakan-rakan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi ketenangan dan memberi harapan yang tidak akan pernah padam. Watak utama juga banyak berinteraksi dengan pelbagai karakter yang telah memberi sedikit sebanyak menyumbang dalam perkembangan dirinya. Seperti contoh, pensyarah yang tegas tetapi prihatin, rakan-rakan yang mendorongnya secara tidak langsung, serta masyarakat sekeliling yang telah mengubah perspektifnya terhadap kehidupan. Setiap pengalaman pahit dan manis telah menjadi pengajaran yang berharga dan mengubah jati dirinya menjadi seorang Muslim, insan dan pelajar yang tidak berputus asa. Sifat-sifat seperti bersyukur dan sabar telah menjadikan novel ini bukan setakat motivasi peribadi, malah panduan dalam kehidupan. Akhir kata, saya boleh simpulkan di sini bahawa novel Arkitek Jalanan merupakan sebuah novel yang penuh inspirasi dan menyentuh hati dan juga membuka mata para pembaca tentang erti sebenar kesusahan dalam kehidupan. Ini juga telah melaungkan suara golongan pelajar dan anak muda yang sering berjuang dalam diam tanpa meminta simpati. Novel ini sangat dekat dengan jiwa remaja. Hal ini membolehkan buku ini mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat. Novel ini membuktikan bahawa kejayaan bukanlah berasal daripada mereka yang lahir dengan kesenangan. Malah, kejayaan merupakan mereka yang berani melalui dalam jalan yang penuh kesukaran dengan jiwa yang tabah dan jiwa yang merdeka. Saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun.
Bermain di taman terkena duri. Pergi mandi di tepi perigi. Izinkan saya mengundur diri. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.